Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. So hari ni sampai giliran saya. Selepas minggu lepas kita dengar Cik Saidin cakap tentang Akta 172. Kali ni saya nak bawa perspektif yang sedikit berbeza. Iaitu saya nak bercakap tentang bandar untuk semua. Betul ke? Itu satu persoalan lah. Dan saya harap by the end of the session nanti kita dapat menjawablah sama ada perancangan yang kita dah buat sekarang ni memenuhi ada kehendak bandar untuk semua tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya nak bawa semua untuk imagine satu keadaan. Kita berada dalam satu shopping mall yang sesak, ramai orang dan suasana bising dengan bunyi muzik, dengan orang yang bercakap, dengan anak-anak yang berlari dekat dalam mall tu kan. Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan kalau duduk lama dekat mall tersebut? Apa perasaan? Selesa ke? Rasa rimas ke bila terlalu ramai orang, terlalu sesak, terlalu bising? Apa perasaan? Tuan Haji? Rimas chaos kan? Kalau kita yang normal ni, kita rasa rimas, kita boleh imagine tak orang yang mempunyai masalah sensory, bagaimana penerimaan dia bila berada dalam mall yang sibuk tu. Boleh tak kita imagine? Anak-anak yang ada masalah autistik ini, kalau dia berada di yang sibuk, apa dia akan buat? Pernah tengok tak budak-budak tantrum? Kan? Tapi tantrum ni ada dua lah. Kanak-kanak yang normal pun dia akan tantrum juga. Contohnya kalau anak kita kecil-kecil dulu kan, bawa pergi mall, tak dapat mainan yang dia nak, apa dia buat? Berguling-guling dekat situ kan. Itu anak-anak yang normal. Tapi kalau anak-anak yang ada masalah ASD ataupun kita panggil Autism Spectrum Disorder ni, dia ada isu penerimaan sensori mereka. Sebagai contoh bila hari tu kita buat kursus dengan pihak NASOM, dimaklumkan bahawa anak-anak yang ada ASD ni, kalau kita yang normal dengar, kita punya pendengaran adalah 60 desibel dan ke atas. Tetapi untuk anak-anak yang ada ASD ni, kadang-kadang dia punya pendengaran tu 40 desibel ke bawah dia dah dengar. Jadi for us, kalau dah suasana tu dah bising, untuk dia adalah 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada kebiasaan. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang bila dia tak tahan, dia akan tantrum. Dan dia tantrum bukannya sebab dia tak dapat mainan ke apa, tapi because sensory dia overload pada ketika itu. Itu daripada segi bunyi. Kadang-kadang ada yang tak tahan dengan cahaya yang terlalu silau. Kita tengok cahaya contohnya lampu Kalimantan ni, kita nampak dia macam tu je kan, cahaya biasa. Tetapi ada setengah anak-anak yang ada ASD ni, dia nampak lampu tu berkelip-kelip, flickering all the time. Jadi bila dia nampak, itu dia rasa mengganggu kepada mata dia. Dan lama-lama dia tak tahan tu, itu dia jadi sensory overload dan dia boleh jadi tantrum di situ. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok seorang anak ASD ni, tak semestinya yang lain-lain mempunyai masalah yang sama. Sebab tu kita panggil dia Autism Spectrum Disorder. Dia adalah satu spektrum. Contohnya macam anak buah saya sendiri adalah mild autistic, tetapi dia boleh bercakap. Dia ada kelebihan daripada segi mengingat numbers. Buat matematik ni yang soalan yang simple-simple ni sangat mudah bagi dia. Umur baru 6 tahun tapi dia boleh selesaikan contohnya darab yang 2 numbers, 2 angka. Dia dah boleh buat darab yang 2 angka. For a 6 years old tu kira macam satu pencapaian lah. Tapi dia tak suka dipeluk, tak suka dipegang. Dan dia akan tengok orang jugalah. Kalau orang yang dia tak biasa lagi lah, jangan cuba pegang dia, dia akan lari keliling, berpusing-pusing. Sebab dia tak suka. Dia tidak suka bila ada something yang dakap dia. Except for mak dia lah kan. Parents dia okey. Tapi luar daripada tu agak susah lah. Tapi bila dah bersekolah ni, Alhamdulillah dah banyak improvement. So sebenarnya penting juga. Masa mula-mula nak masukkan sekolah dulu, masa dia 5 tahun, parents dah hantar ke kemas. Hari pertama sekolah, bila suruh makan, dia naik atas meja. So, cikgu
Terus call parents dia cakap tak bolehlah terima sebab dia macam tak dapat terima arahan kan. Bila disuruh makan dia duduk atas meja semua tu. So minta parents keluarkan daripada sekolah. So adik saya kena cari play school yang boleh terima lah. Alhamdulillah ada satu play school terima. And dia sebenarnya bercampur juga dengan kanak-kanak normal yang lain. Now he's a bit okay lah. Dah boleh bergaul dengan orang. Sebelum ni dia cakap bahasa Inggeris sahaja bila dia communicate dengan kita. Sekarang dia dah boleh cakap bahasa Melayu. Dia dah boleh faham. So itu adalah improvement lah. Itu yang saya kira yang sedikit high functioning lah. ASD ni dah ada 3 tahap. Satu yang high functioning, satu yang medium. Kemudian ada yang low functioning yang memang sangat-sangat bergantung kepada parents. Pernah tengok tak yang Adam autism? Yang itu adalah low functioning lah. Dan kita selalu tengok dia mengamuk dan dia pun non-verbal kan. Jadi agak susah sikit lah parents nak kawal. Ayah dia tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dia adalah salah seorang komposer, Iman Wan. Dan dia, because anak dia tu lahir, dalam keadaan macam tu dia terpaksa lupakan career dia. Dan itulah sebab nak kena fokus membesarkan anak kan. So kita tengok parents yang ada autism ini mengalami banyak tekanan sebenarnya. Dan kalau kita sebagai perancang bandar kita tak support kepada keperluan mereka ini, jadi takkan mereka nak sentiasa duduk di rumah sahaja, tak boleh enjoy the environment. So dekat mana datangnya konsep bandar untuk semua tadi? Dia macam terpinggir pula daripada pembangunan kan. Kita hanya cater untuk mereka yang normal sahaja. Saya nak bawa satu fakta yang menarik tentang statistik autism ini. Tengok banyak kertas. Okey. Sehingga Jun 2026, seramai 849,775 OKU yang berdaftar. 849,775 OKU yang berdaftar. Kalau kita nak banding dengan statistik pada Disember 2025, peningkatan sebanyak 34,809 orang dalam masa 6 bulan sahaja. Keseluruhan OKU Dan daripada jumlah tersebut, OKU pembelajaran berjumlah 344,213 orang. Pertambahan 17,826 daripada Disember 2025. Ini kategori OKU pembelajaran. Kemudian daripada kategori OKU pembelajaran, ada subkategori untuk autism yang mana jumlahnya adalah 93,199 orang. Pada Disember sebelumnya, kalau tak silap saya, jumlahnya lebih kurang dalam 80 lebih. So, dia punya pertambahan adalah 9,614 orang individu autism baru yang berdaftar dalam tempoh 6 bulan. So, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak dia punya numbers tu setiap hari keep on increasing. Jadi, kalau kita tidak membuat apa-apa kepada bandar kita, adakah kita sudah cukup simpatetik kepada golongan seperti ASD ini? Okay? So, kenapa perancang bandar kena ambil peduli ni? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak bagi saya satu points? Cik lah, kenapa kita kena ambil peduli rasanya? Kalau ikut data Puan tadi, maksudnya sebab data tu menunjukkan pertambahan. Okey. So, maksudnya kita mesti hidup dengan dia juga. Betul? Betul? Cik lah betul. Dan sebenarnya, sebab kita perancang bandar, kita yang menentukan bagaimana bina, bagaimana bandar kita direka, bagaimana orang bergerak dekat dalam bandar kita, bagaimana setiap ruang dalam bandar tersebut digunakan. So, kita ni bukan sekadar bercerita tentang bangunan, tentang jalan, tentang infrastruktur, tapi yang penting kita cerita tentang apa? Manusia. Ni balik semula kepada kita punya Total Planning Doctrine lah. Walaupun dah lama, sejak tahun 1995, tapi itu sepatutnya menjadi asas perancangan kita daripada dulu sampai sekarang. Manusia tu sebagai fokus pembangunan, kemudian hubungan antara manusia tu dengan pencipta dia, hubungan antara manusia dengan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. So, TPD ni walaupun dah lama, sampai sekarang masih relevan. Jangan kita lupakan, bila kita buat planning, Total Planning Doctrine tu kita kena pegang sampai bila-bila. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya yang kita boleh buat untuk mereka yang kita panggil sebagai OKU yang tak kelihatan ni, invisible disabilities. Sebab kalau tuan-tuan tengok ASD ni, dia bukan satu kecacatan. Kita tak nampak pun physically dia sebagai orang yang OKU. Kan? Dia nampak normal macam orang lain. So, itu yang kita panggil dia invisible
disabilities. Kalau kita tengok penyediaan untuk OKU selama ni, dia lebih fokus kepada mereka yang ada masalah fizikal. Betul tak? Kita sediakan ramp, kita sediakan lift yang sesuai untuk OKU, tandas, parking, semuanya lebih menjurus kepada mereka yang ada masalah OKU fizikal. Saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak yang parking OKU tu, kalau nak apply kepada JPJ, stiker yang warna biru tu, stiker OKU tu, kategori OKU apa yang boleh apply? Saya tanya soalan. Yang cacat fizikal sahaja. Yang ada kecacatan fizikal sahaja boleh apply stiker OKU JPJ. Maksudnya, petak parking OKU yang sama ni kita sediakan, itu hanya untuk OKU fizikal. Walaupun ada kad OKU, tapi memang dia cakap dalam, kalau Rajan kena buka yang JPJ punya website tu, tengok dekat dalam tu, memang kriteria dia adalah untuk OKU fizikal sahaja. Saya dengan Puan Azira dah confirmkan tentang perkara ini sebab kita ada terima satu soalan. Sama ada OKU tersebut, parking tersebut kata atau tak kepada OKU yang bukan fizikal. Actually tak. Hanya OKU fizikal sahaja. Yang tu di bawah akta JPJ. Ya. Jadi sebenarnya petak OKU, petak parking OKU kita sediakan hanya untuk OKU fizikal sahaja. Dan kalau sebelum ni kita punya Malaysian Standard pun memang fokus hanya kepada keperluan untuk OKU fizikal sahaja. Saya terlibat dalam working group untuk kaji semula MS 1184 tersebut, masih belum dimuktamadkan, tapi alhamdulillah dalam salah satu penambahbaikan dia dah masukkan elemen sensory. Dia ada sedikit elemen sensory dia touch dekat situ. Jadi saya rasa dah ada sedikit penerimaan lah terhadap mereka yang tergolong dalam OKU bukan fizikal. Menariknya, OKU bukan fizikal dekat Malaysia ni lagi ramai daripada OKU fizikal. 300 lebih tadi OKU yang bukan fizikal, OKU pembelajaran. Jumlah OKU fizikal yang berdaftar cuma 200 lebih. So dia ada gap lebih kurang dalam 100k dekat situ. Dan kita, nak tak nak memang kita kena lebih simpatetik terhadap mereka dalam perancangan lah. Dan saya kena beri kredit where credit is due lah kepada tim yang menyediakan panduan inisiatif persekitaran mesra autism yang sebelum ini. Saya rasa ini adalah satu usaha yang sangat baik. Sila berikan tepukan. Mantan ketua unit dia ada di sini. Sebab tu saya kena bagi kredit di mana kredit tu sepatutnya berada sebab orangnya ada dekat sini. So, saya rasa ini adalah satu, selama ni kita buat guidelines. Kita tahu kalau kita buat guidelines, kita ada garis panduan umum, garis panduan khusus. So, dia memang ada technical specs yang kita kena nyatakan dalam garis panduan khusus tersebut. Jadi, untuk menjadikan dia satu GP mungkin agak sukar pada ketika itu. Mereka come up with the idea of panduan inisiatif. Dia sekadar satu panduan, tetapi kalau dilaksanakan, dia boleh memberi manfaat kepada orang lah. Dan dia tidak sedetail sebagaimana GPP yang kita sediakan sebelum ini. Yang ini satu lagi mereka buat juga panduan inisiatif untuk persekitaran mesra kanak-kanak. Again, saya rasa both adalah dokumen yang sangat baik. Dan terima kasih kerana menyediakan dokumen tersebut dan sekarang unit saya handle the document. Tugas saya untuk promote supaya kedua-dua panduan inisiatif ini diguna pakai oleh PBT lah. Okey, apa yang ada dekat dalam panduan inisiatif kita? Basically, ada 8 elemen yang diketengahkan. Yang pertama, ruang bertenang. Tahu tak apa ruang bertenang? Pernah dengar? Calm room. Pernah dengar? Pernah tengok? Tak pernah. Nanti kita kena bawa lah trip pergi tengok. Contoh terbaik adalah di Sunway Putra Mall yang berhadapan dengan PWTC. Sunway Group adalah pihak yang pertama, saya rasa antara yang pertama yang memperkenalkan inisiatif untuk mesra autisma di mall mereka. So dekat sana mereka ada sediakan calm room. Dia juga ada satu hari, iaitu setiap hari Selasa, di mana pengunjung yang datang ke situ akan experience suasana yang lebih tenang, di mana dia akan dimkan sedikit light dia. Dia akan slowkan sedikit music dan dia akan sediakan parking khas untuk parents yang ada anak-anak autism ni. Just kena register dekat kaunter dia saja. Nanti akan dapat band. Untuk anak autism ni dia akan ada special band lah. So, dia ada sediakan sensory wall dekat dalam mall dia juga. Wayfinding ni sangat bagus. So, diorang pun pernah
hadiah untuk amalan perancangan terbaik. Selain daripada itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke KLIA, dia ada butterfly effects. Dia pun ada sediakan cam room juga. Dan pengalaman mereka yang pernah menggunakan butterfly effects tu, dia kata bantuan daripada ground staff sangat bagus. Bila dia nampak je yang pakai lanyard butterfly effects tu, dia akan terus bantu untuk smoothkan dia punya perjalanan sepanjang daripada mula-mula dia sampai sehingga dia nak boarding the plane. So dia tak perlu melalui, mungkin tak perlu beratur semua tu lah. Direct, memang akan ada ground cover yang bantu mereka sepanjang perjalanan tersebut lah. Salah seorang yang pernah ceritakan pengalaman dia adalah kita punya, salah seorang influencer masak-masak, Cik Nom. Cik Nom dia ada anak autism. So hari tu dia pergi overseas, dia gunakan butterfly effects punya service dan alhamdulillah dia kata memang dekat Malaysia saja yang ada sebenarnya. Dekat luar negara tak ada pun that service. So kita patut berbanggalah dengan inisiatif yang ada dekat negara kita ni. Selain daripada butterfly effects dan juga yang saya cakap Sunway Putra Mall tadi, sebenarnya Putrajaya ni kita pun dah ada satu inisiatif iaitu bus mesra autism. Juga saya berterima kasih kepada Tuan TKP kita dan Cik Zainuddin yang pitch the idea kepada PPJ dan PPJ berminat pada ketika itu untuk melaksanakan projek. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lalu lah, petang-petang tu kan nampak ada bus warna purple, ada bunga petunia. That is kita punya bus mesra autism lah, melibatkan 3 laluan, bus stop dan dia sebenarnya benefits ramai lah. Walaupun hanya 3 laluan yang terlibat itu, tapi kita pilih laluan yang paling ramai daripada segi ridershipnya. So again, itu adalah inisiatif yang baik. Selain daripada itu, kita dah juga buat melalui bajet pembangunan KPKT, kita ada 2 PBT yang dah dapat bajet untuk Taman Mesra Autism. Satu di Kuching Selatan, dah siap. Satu lagi di Sepang, di Taman Tasik Cyberjaya. Yang Sepang itu belum lagi. Dia dah final stage lah, dalam 90%, almost completed. Yang itu ada both outdoor dan indoor punya facilities untuk autism. Yang di Kuching Selatan, dia lebih kepada taman permainan kanak-kanak. Tetapi because of inisiatif dia tu, dia dah dapat anugerah PBT Mesra OKU. Because of that initiative, menyediakan Taman Mesra Autism tersebut. So, kita nampak sebenarnya planning yang kita buat ni boleh di-apply on-site. Itu yang sekarang duk cakap placemaking tu kan. Kita kena ambil all the elements, good elements in planning ni, kita cubalah apply on-site. So, tadi yang pertama ruang bertenang. Yang kedua, elemen apa yang ada dalam Prisma kita ni. Kalau yang tak pernah tengok Prisma ni, saya akan tunjuk lah. Ni rupa dia, Prisma. Yang ini kita hard copy-nya tak banyak. So, boleh download soft copy. Tapi saya tak pasti sama ada kita punya MyTownNet tu dah boleh akses ke tak sekarang ni. Last time dia kena hack kan? Tak boleh lagi. Nanti bila dah boleh, nanti boleh download the documents lah. Okay. So, dalam website ada? Okay. So, dari segi elemen yang kedua adalah penjayaan. Macam saya cakap tadi, kita yang normal, kita boleh terima ni cahaya terang-terang macam ni. Spotlight direct dekat kita kan. Tapi kalau mereka yang ada ASD ni, mungkin dia ada masalah sedikit nak menerima cahaya yang terlalu terang. Dia lebih prefer cahaya yang natural lah. So, ada satu sekolah juga yang dia fokus kepada ASD, DPJ tu, yang dia guna, dia punya bangunan dia banyak cermin. So, dia banyak natural light. Instead of guna lighting yang artificial ni, dia guna natural light. Dan dia satu lagi masalah silau lah daripada cahaya yang terang ni. Kalau siapa ada masalah silau pun ada masalah juga. Contohnya nak memandu malam hari kan. Saya mengaku saya kurang sikit boleh memandu di malam hari, saya ada masalah silau. Sebab bila kereta sekarang ni guna LED yang warna putih tu kan. Kalau dulu dia tak berapa putih, dia ada slightly warna kuning sikit kan. Sekarang ni bila putih, kalau dia kena kat mata, selamatlah. Memang sekejap tu dia akan jadi black sekejap, baru saya boleh fokus balik. So, malam memang tidak advise untuk saya memandu kereta lah. Itu saya yang normal ni lah. Ada kecacatan sikit lah sebab pakai spek tu kira cacat jugalah sebenarnya, rabun kan. Dan yang ketiga, elemen bunyi. Bunyi satu lagi. Macam saya cakap tadi, kita yang normal dengar 60 decibel and above. Tetapi ada mereka yang mengalami masalah ASD ni, dia boleh dengar 40 decibel ke bawah. Macam suara saya cakap sekarang ni, normal kan? Tapi dia dengar, dia dah rasa kuat dah saya bercakap tu.
Tak, maksud dia 40 desibel tu macam mana? Macam mana pengukuran dia? Slow. Dia punya Kalau kita ni tak dengar ni. Kalau kita normal, macam bisik-bisik tu. Bisik-bisik dalam kelambu macam tu lah. Dia punya ni. Tapi, senang nak buat comparison mungkin anjing lah. Anjing dia lebih lagi bawah lagi dalam 30 ke macam tu. Kan kalau ada whistle anjing tu kan, kita tak dengar kan bunyi dia. Tapi anjing daripada jauh dia dah boleh dengar that sound dan dia boleh datang lah. Cuma itulah bunyi. Apa yang kita boleh buat dalam kita punya Prisma, kita cakap kita kena ada penyerapan bunyi tu, elemen penyerapan bunyi. Contohnya panel yang boleh serap bunyi ataupun as much as possible kalau dekat taman tu dari segi landscape lah. Landscape penanaman pokok-pokok yang boleh serap bunyi tu untuk kurangkan reduce sound. That's why dalam prinsip untuk Taman Mesra Autism ni antara perkara yang kita tekankan adalah kita create satu zon senyap. Satu zon aktif, satu zon senyap. Zon aktif ni yang mana kat situlah kita play dekat situ. Tetapi zon senyap ni kita lebih banyak elemen landscape sahaja dengan ada tempat duduk yang selesa. Remember tak hari tu masa Dr. Chi bagi talks masa forum ANMS, dia ada cakapkan salah satu healing dia as cancer patient adalah dia cari taman yang banyak green instead of yang ada banyak structure. Kan dia cari taman yang banyak green untuk dia healing lah. So actually tenang kan. Dan sebenarnya elemen yang sama yang diperlukan oleh anak-anak ASD ni tadi. Tak semestinya taman tu ada tempat permainan. Dia kena ada ruang juga yang senyap tadi, yang just ada landscape yang baik untuk dia enjoy the environment. Ya. Yang tak ramai orang kan. So dan sekarang ni masalahnya anak-anak yang ada ASD ni tak dapat enjoy langsung pun taman yang biasa tu. Kalau dia pergi kan, dia ada masalah. Most of them ada masalah komunikasi lah. Satu, kebanyakannya memang tak bertentang bila mata dengan kita bila bercakap. Kemudian dia susah nak communicate dengan rakan yang sebaya dengan dia. Ada yang tak faham, tu yang jadi bergaduh semua tu. That's why parents kadang-kadang pilihan yang lebih mudah bagi dia adalah tak bawa anak dia pergi. Gitu je. Kan? Dan yang keempat, pandu arah. Satunya diorang ni memang banyak bergantung kepada elemen pandu arah ni. Words kurang sedikit. Dia lebih kepada image lah. Contohnya gambar toilet and then ke mana arah toilet tu. So dia akan ikut je arrow tadi pergi ke situ. Kadang-kadang words yang dekat papan tanda tu terlalu banyak untuk dia hadam. So lebih mudah kalau sekiranya signboard tu lebih simple dan lebih memenuhi apa yang dia nak lah. Saya dah cover juga tentang papan tanda tadi. Papan tanda kena jelas lah. Papan tanda tak boleh lah. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak kalau kita pergi hotel, kadang-kadang kita sendiri confuse dengan dia punya sign toilet tu. Toilet lelaki dengan toilet perempuan. Tak tahu nak beza. Terlalu kreatif sampai kita tak tahu nak beza. Ini sebenarnya apa benda yang nak tunjukkan kan. Kalau triangle tu boleh tahan lagi lah. Kalau terbalik macam tu lelaki, kalau macam ni perempuan kan, skirt kan. Tapi ada yang pelik-pelik lagi pernah jumpa. So itu kita yang normal pun sebenarnya susah nak comprehend. Betul tak? Kita tengok, kita macam fikir dulu betul ke toilet lelaki dan perempuan. Kita tengok dulu siapa yang keluar daripada toilet. Baru kita tahu. Confession. Ada yang salah masuk toilet. So tuan-tuan dan puan-puan, actually kita bila kita buat something memang kita rasa kreatif lah. Kita buat sign tu kan, kita rasa cantik, kreatif, warna menarik. Tapi dia tidak memberi apa-apa makna kepada pengguna bila pengguna tak boleh nak faham signboard kita. For us yang normal susah, apalagi mereka yang ada masalah daripada segi ASD ni lah tadi kan. Dan yang keenam, elemen social story. Tahu tak social story ni apa? Pernah tak naik LRT ke dia ada gambar-gambar siapa yang boleh duduk dekat seat OKU. That is also a social story. Kita cakap siapa yang boleh duduk di situ tapi kita explain melalui gambar-gambar. So hari tu masa saya pergi ke Jepun, dalam train dia pun memang dia banyak gunakan di social story element. Instead of perkataan, dia guna gambar-gambar ni untuk menggambarkan apa yang boleh dibuat dalam train, apa yang tak boleh buat dalam train. Gambar apa diguna? Gambar apa yang menggambarkan? Untuk autism ni, dia tak kisah, dia boleh faham. Contohnya, saya ada... Okay, saya nak cerita. Dulu saya jiran sebelah rumah saya, masa ni sekarang anak saya yang sulung dah 17 tahun. Masa anak saya baru lahir. So 17 years ago punya jiran.
Anak dia ada autism. Apa mak dia buat dekat toilet, dia letak gambar tau. Maksudnya mula-mula masuk buat apa? Gambar buang air. Angkat dulu toilet seat. Direction. Step by step. Step by step. Step by step. So selepas tu bila dah selesai tu cuci. Kemudian flush the toilet tu, tutup cover tu, and then step by step. Memang mak dia cakap dekat dalam toilet tu memang ada langkah setiap satu tu. Dekat dapur pun macam tu juga. Dia nak guna, contohnya dia nak buka peti ais tu, kena remind dia after buka peti ais kena tutup. Kalau tak, dia tak tutup nanti. Dia akan biar je peti ais tu terbuka. So that is how mak dia train pada ketika itu. 17 tahun lepas pun dah ada awareness tersebut lah untuk parents yang ada masalah ni. Tapi pada ketika itu, autism ni bukan satu perkataan yang common lagi lah. Masih baru lagi lah. Cuma bila kita masuk public transport kan, kan tempat orang duduk tu gambar perempuan mengandung, gambar OKU, tongkat, gambar orang tua. Sensory yang jenis macam ni gambar apa? Untuk mereka yang ada autism. Dia bukannya nak tunjuk dia tu okey, tak, bukannya social story tu untuk tunjuk yang tak, tetapi apa yang dia perlu buat dekat dalam train contohnya. Untuk bagi pemahaman dekat dia. Sebab dia mungkin tak faham bila kita cakap. Tetapi melalui gambar ni tadi dia boleh faham. Contohnya kalau parents yang ada anak autism ni nak bawa anak dia keluar kan. Before bawa anak dia keluar, dah kena bagi tahu. Kita nak pergi mall ni. Kita akan masuk ikut pintu ni. Kita nak pergi makan dekat mana. Kita nak main apa. Kena cakap step by step. Dia tak boleh surprisekan diorang dengan perkara yang baru. You kena biasakan dia dengan rutin. So dia tak boleh bagi element of surprise tu. Bila ada element of surprise, dia jadi terkejut. Itu yang dia punya sensory dia semua jadi kacau bilau tu masa tu. So nak bawa keluar memang dia kena cerita satu-satu. Nak buat apa, naik apa, pergi mana. Ada ramai sebenarnya. Parents yang ada anak autism ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok je dekat FB tu, follow lah macam mana. Dan tengoklah macam mana diorang parents dia treat dia. Memang macam tu. Dia akan explain satu-satu. Nak pergi lawatan, ada seorang tu nak pergi lawatan sekolah. Sebulan sebelum tu, bapak dia dah explain dengan dia dah. Nanti nak pergi lawatan. Pergi lawatan, ibu dengan ayah tak ikut. Pergi dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Hari apa nak pergi. Naik apa. Nak pergi mana. Melawat tempat apa. Semua kena explain. Dia tak boleh bagi langsung element of surprise dekat dia. Kalau kita yang normally kita suka kan, surprise kan, dapat surprise suka kan, betul tak? Tak. Suka tak dapat surprise? Bohong lah kalau kata tak suka tu bohong lah sebenarnya. Tapi untuk anak-anak autism dia tak suka surprise. Dia dah biasa dengan rutin. Janganlah surprisekan dia. Adik saya kalau nak bawa anak balik kampung kena bagi tahu awal-awal nak balik mana dulu. Sebab dua-dua parents dia orang Johor, satu kat Keluang, satu kat Kota Tinggi. Jangan kata nak balik Kota Tinggi dulu. Tiba-tiba singgah Keluang. Dia jadi pelik. Dia akan tanya. Dia akan tanya kenapa tak balik rumah wan dia yang dekat Kota Tinggi tu. Kenapa pergi sini dulu? So, psikologi tu memang dia berani betul. Betul. Sebab tu 8 elemen yang diperkenalkan dalam Prisma ni semuanya berkaitan dengan psikologi. Ruang bertenang, pencahayaan, bunyi, pandu arah, papan tanda, social story. Yang ketujuh warna dan turapan, bahan turapan. Bahan turapan ni basically yang keras-keras tu kena kurangkan. Sebab tu bila macam contohnya Taman Mesra Autism yang di Kuching tu, kan biasanya kalau kita pergi taman permainan memang dia ada that layer yang bawah tu yang soft tu kan. Cuma di Kuching itu dia extra sikit ketebalan dia. Mengambil kira keperluan anak-anak autism ini, dia buat ketebalan dia lebih sedikit berbanding biasa. So dekat situ dia soft. Kalau jatuh ke apa, tak injet, satu. Diorang punya daya tahan sakit pun berbeza sikit daripada kita. Sampai kan ada doktor yang cakap, dia advice, kalau sekiranya anak autism ni lelaki nak bersunat, full bius instead of local bius. Sebab takut nanti dia tak tahan sakit, dia meronta-ronta lagi susah. So kena buat full bius. Kena masuk OT instead of biasa yang dekat dalam klinik macam biasa. Dan warna yang terang macam warna orange, warna merah, avoid lah.
Sebab warna tu boleh merangsang dia punya emosi dia. Cuma psikologi warna ni, tahu tak kenapa kebanyakan restoran guna warna merah? Bukan dia induce rasa lapar. So kalau you all lapar, jangan tengok warna merah ni. Nanti korang jadi lagi lapar. Gelap-gelap je lah. Dia memang kira warna terus. tu lagi masalah lah. Tapi sebenarnya memang psikologi, that's why McDonald, restoran kebanyakan guna warna merah. KFC baru tahu kan. So, yes. Semua merah kan? Kenapa dia tak buat colour biru? Dia tak buat colour hijau ke? Tak. Sebab dia induce rasa lapar. So, please lah. Kalau tengah lapar, jangan tengok warna merah. Nanti double rasa lapar tu. Dan yang terakhir sekali, elemen yang terakhir, butang bantuan. Ini dah ada sebenarnya. Bandar Selamat kan? Dia dah ada. Betul tak? Butang kecemasan, panic button is one of elemen yang kena ada. So, dalam Prisma ni juga, dia tekankan tentang butang kecemasan, butang bantuan ni, tetapi dia kena ada macam speaker supaya boleh communicate. Dia bukan sekadar tekan je tu, tapi dia boleh communicate, beritahu apa masalah dia. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan pergi dekat bus stop depan Istana Kehakiman kan? Yang itu salah satu kita punya bus stop yang kita buat mesra autism. Dia ada elemen tu. Ada panic button. Semua elemen yang 8 ni tadi kita cuba terapkan dekat bus stop tersebut. So kalau nak tengok, jomlah nanti kita beramai-ramai. Pergi ke bus stop depan Istana Kehakiman. Naik bas purple. Naik bus purple. Petunia. Petunia Bloom. Kita berikan contoh tadi ya. So, secara fizikalnya kita dah rancang cukup baik lah. Okay. Jadi isu kita mungkin dari segi penggunaan pemahaman berapa autism ataupun That's why dekat situ kena ada papan tanda yang memaklumkan. mana dia punya Yang itu baru buat, kita belum pernah buat lagi dia punya kajian keberkesanan. Tapi mungkin selepas ni kita boleh tengok sejauh mana keberkesanannya bila ada that based on record yang kita terima. Kita boleh buatlah selepas ni. Okay. Alright, itu adalah 8 elemen yang ada dekat dalam Prisma, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami di unit 5 ni memang sentiasalah promote Prisma ni. Yang terbaru kami bercakap dengan MBPP tahun lepas Majlis Bandaraya Pulau Pinang tahun lepas. Kita bentangkan Prisma. Datuk Bandar impressed with the presentation, so dia bercadang nak buat taman mesra autism juga di kawasan dia. Cuma sebab MBPP ni dia ada bajet. Jadi mereka lantik perunding lah untuk design dan untuk execute the program lah. So insyaAllah nanti kita akan tengok another taman lah yang mesra autism di Penang pula. Saya rasa saya dah cover everything secara generalnya. So hari ini kita bercakap tadi tentang bandar untuk semua, especially untuk golongan yang ada ASD. Kenapa sebenarnya kita fokus kepada ASD ni? Last lah, sebelum saya tutup Kenapa kita fokus kepada autism? Dalam banyak-banyak OKU, bukan fizikal tadi, OKU pembelajaran, dia ada banyak kategori. Dia ada subkategori dia, antaranya dia ada global GSD dipanggil. Global disorder tu. Dekat depan sekali. Dia ada beberapa kategori, subkategori dia. Ni. Dia under neurodiversity dia ada macam-macam. Dia ada masalah auditory, masalah ADHD, ada development punya disabilities, ada OCD, ada siapa ada OCD? Ada sesiapa ada OCD kat sini? Compulsive disorder. Yang tak boleh langsung tengok kalau dia punya barang-barang atas meja dia bersepah sikit pun tak boleh. Yang asyik nak basuh tangan. Dyslexia, itu semua yang under neurodiversity. Tetapi kenapa fokus kepada autism? Itu adakah termasuk dalam kumpulan? Anxiety pun adalah masalah neuro. Maksudnya salah satu juga. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang yang ada anxiety nak kena masuk dalam kategori OKU, nak apply card OKU, dia kena ada tunggu berapa tahun? Tak ingatlah, kena check balik. Dia macam tapi dia kumpulan ni juga. Macam 2 years dia dah diagnose tu, dia baru boleh apply card OKU tadi.
Learning disabilities, Down syndrome, cerebral palsy, CP pun masuk bawah neurodiversity punya masalah. Tapi kita fokus kepada ASD kerana according to NASUM, dia kata kalau kita dapat create environment yang cater kepada mereka yang ada autism ni, sebenarnya kita dah cover semua sekali. Keperluan untuk semua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak remind ni je. Kalau kita sediakan kemudahan untuk OKU, tak kira lah OKU fizikal ke ataupun OKU bukan fizikal ni, kita bukan hanya sediakan untuk diorang je. Sebenarnya kita sediakan untuk diri kita juga. OKU fizikal contohnya. Satu hari nanti kita akan tua kan? Kita akan menua. Kalau misalnya dekat masjid tak ada sediakan ramp kan, satu hari nanti nak naik tangga masjid pun dah tak boleh, lutut dah sakit kan. So, kitalah juga yang akan gunakan ramp ni tadi. Kan? So, bila kita sediakan kemudahan OKU ni, kita jangan ingat, oh ini untuk hanya 1% of the population. Tak boleh fikir macam tu. Kita kena sediakan itu dengan niat supaya dapat bagi kemudahan untuk semua. Itulah. Sama juga macam yang kita promote dalam Prisma ni, sebenarnya 8 elemen ni kalau kita sediakan, bukan hanya benefit mereka yang ada autism, tapi tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun boleh enjoy. Environment yang lebih quiet, environment yang lebih calm, siapa je yang tak nak? Kalau ada ruang macam tu dekat office kita pun, kita akan gunakan, betul tak? Kalau tiba-tiba rasa macam, nak kena cari tempat bertenang ni sebab dekat office macam bising sangat kan? Duduklah. Ruang tersebutlah, ruang yang calm ni lah tadi membantu kita untuk regulate balik kita punya emosi supaya lepas tu kita boleh berfungsi dengan lebih baik. Itu kita yang normal. Tapi kalau mereka yang ada masalah ni, sebenarnya dengan menyediakan tu kita sangat-sangat membantu kepada golongan yang memerlukan. Okey, itu saja daripada saya. Ada lagi soalan? Ada 2 soalan. Soalan? Okey, silakan. Satu, buat masa ni di Malaysia ni, tengok data tadi meningkat lah kan. Soalan satu, apakah agensi ataupun badan utama yang mengawas dia untuk dari segi ni lah, sama ada KKM atau Kementerian Keluarga. Okey. Satu. Kedua, kita fokus pada persekitaran fizikal tadi. Adakah buat masa ni telah disyaratkan di peringkat KM? Maksudnya untuk ni lah kawasan-kawasan tertentu. Ada tak? Okey. Saya jawab yang pertama dulu. Sebenarnya untuk diagnose sama ada ASD atau tak, itu memang medical punya expertise, dia akan pergi kepada KKM. Tetapi data OKU ni dikontrol oleh JKM lah. Pendaftaran dibuat oleh JKM. So JKM yang Jabatan Kebajikan Masyarakat under Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So memang data JKM jaga, tetapi untuk diagnose anak ada autism atau tak, itu kena pergi kepada KKM. Dan sebenarnya dekat Malaysia ni ambil masa yang lama tau nak diagnose. Dia nak dapat appointment daripada satu appointment ke satu appointment sebab dia bukannya contohnya satu check telinga dia, check penglihatan dia, macam-macam elemen dia, dan dia pergi terapi. Satu appointment ke satu appointment tu boleh jadi 6 bulan ke 1 tahun. Saya diberitahu oleh kawan saya di Sabah, anak buah dia autism, satu appointment ke satu appointment 1 tahun. Sebab dia orang kekurangan pakar dekat sana. Yang ada dekat Semenanjung ni lebih baik sikit lah. Tapi still 6 months juga waiting period. Dekat swasta ada, tapi mungkin tak banyak lah. That's why tetap juga kena pergi ke government hospital untuk diagnose tadi. Once dah dapat, boleh apply card lah. Card OKU tadi. Kenapa nak apply card OKU? Salah satu benefit dia, kalau sekiranya contohnya anak tu high functioning lah, dapat masuk universiti kan. Macam di UIA dia memang menerima lah mereka yang OKU, dan dia ada satu disability service unit yang dikenalikan oleh Prof. Rosita yang akan handle untuk anak-anak yang ada masalah OKU ni yang datang study di UIA. Satu kelebihan, bila exam, dia tak tertakluk pada masa exam yang ditetapkan. Contohnya, kertas tu masa 2 jam. Tapi diorang ni boleh dapat extra time dan dia mungkin tak perlu duduk dalam dewan yang ramai-ramai tadi. Dia boleh duduk dalam bilik khas untuk dia jawab soalan. So itu kelebihan untuk anak tu lah. Kan? Kita memberi dia peluang untuk dia bersaing dengan segala kekurangan yang dia ada tadi lah. Okay, yang soalan yang kedua. Sebab tu nama dia panduan, inisiatif. Dia bukan mandatory lah. Saya boleh cakap dia bukan mandatory. Tapi macam saya cakap tadi, dalam pindaan MS 1184 yang terkini, telah ada masukkan elemen sensory dekat dalam tu. Walaupun sikit, tapi kita anggap itu satu kemenangan lah. Sebab telah diambil kira keperluan mereka ini
dalam MS 1184 which is the standard yang mereka kena patuhi bila buat building plan tu, kena comply to the standard lah. Yang dekat situlah kita impose nanti. Macam CPTEC kita lah tu kan. Ah. Maksudnya untuk persekitaran selamat kan. Dia lebih kepada paduan kan. Sebab dia apa syarat. dari yang kalam pertama tadi, sebab kita pun unit 1 ada buat yang GP vertical school. Okey. Jadi keperluan untuk unit-unit kata bilik pendidikan khas ni telah ditekankan. Faham? Disyaratkan wajib oleh KPM lah. So nampaklah dengan data Puan bentang tadi tu, maksudnya satu keperluan yang Betul. penting. Betul. Itu je. Okey. Terima kasih Cik Lah berkongsi. Ada lagi soalan? Okey. How far? Maksudnya sejauh mana jabatan-jabatan kerajaan Aware. maksudnya di tempat-tempat umum utama seperti jabatan pendaftaran, jabatan immigration yang biasanya ramai Ramai orang datang. terutama kanak-kanak lah. Okey. So suit the setting to autism or Susah soalan Tuan Haji ni. Tapi dia lebih kepada saya rasa dia lebih kepada kita kena promote apa yang kita ada. Sekarang kita ada good panduan inisiatif, means kita kena promote. Kami sedang berusaha lah. Macam saya cakap tadi, yang kami buat sebelum ni, kita buat pembentangan dekat PBT. So that kita dengan harapan dekat PBT yang public area mereka, public spaces mereka, apply dahulu the concept. So orang lain boleh tengok dan boleh cuba apply. Dalam masa yang sama sebenarnya awal tahun hari tu kita ada juga bercakap dengan Salam Specialist Hospital di Senawang. Dia dalam proses untuk renovate dia punya ward kanak-kanak. So kita datang buat pembentangan tentang Prisma ini. Cumanya saya belum follow up tengok sejauh mana dia orang dah apply atau tak. Tapi selain daripada itu dimaklumkan juga Cik Faizul check anak dia dekat mana hospital mana? Bukan, yang private tu. Dia cakap dekat hospital yang anak dia check tu pun telah masukkan elemen-elemen ini walaupun dia tak define dia sebagai elemen menstrual autism, tapi dia dah ada. Dia penggunaan warna yang soft, pastel, lepas tu elemen serap bunyi tu semua dah ada. Mungkin daripada segi awareness tu dia tak labelkan. Tetapi melihat kepada keperluan tu dia rasa dia perlu sediakan perkara tersebut dan slowly dia implement lah. So hopefully selepas ini mungkin kita boleh maksudnya dia benda-benda yang towards that tu saya tak berani nak cakap sebab saya tak ada data tu sekarang ini. Tetapi kita boleh check lah nanti. Cuma saya rasa berkenaan dengan OKU dalam RMK13 pun banyak ditekankan tentang keperluan OKU ini. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak kerana mendengar bicara perpustakaan kita pada petang ini. Sekian perkongsian daripada saya.